Ini dia 4 jenis gearbox dan cara penjagaannya. Yang pertama, manual transmission. Cara penjagaannya, tekan clutch penuhnya setiap kali tukar gear. Elakkan gear crunching yang boleh merosakkan sinkro korang. Elakkan clutch riding atau tekan clutch lama semasa berhenti kerana ia boleh menyebabkan clutch plate korang cepat haus. Yang kedua, automatic transmission. Tips penjagaannya pula adalah tukar minyak gear ATF setiap 20,000 km atau ikut spesifikasi pengeluaran kenderaan. Jangan selalu buat kick down atau tekan minyak mendadak kerana ia dapat memberikan beban lebih pada sistem gearbox korang. Dan sentiasa periksa tahap dan warna minyak gear. Jika gelap atau berbau hangit, korang perlu tukar dengan keadaan segera. Bila korang tukar gear D ke R atau R ke P, pastikan kereta korang betul-betul berhenti supaya dapat elakkan kerosakan pada gear internal korang. Yang ketiga, CVT atau Continuously Variable Transmission. Dan cara penjagaannya adalah tukar minyak CVT setiap 20,000 km atau 40,000 km bergantung pada jenama dan gaya pemanduan korang. Gunakan minyak CVT khas dan jangan campur dengan minyak ATF biasa. Elakkan pemanduan agresif, hard acceleration, terutamanya semasa mendaki kerana boleh mempercepatkan hausan belt dan puli gearbox korang. Yang terakhir adalah DCT atau DSG. Dan cara penjagaannya adalah sama juga, tukar minyak gear dan auto filter setiap 40,000 km. Jika terasa tersengguk ketika low speed, mungkin clutch haus dan perlu recalibration atau adaptation. Gunakan mode manual atau sport di kawasan berbukit untuk lebih kawalan dan kurangkan beban pada sistem gearbox korang. So, nak servis atau nak repair gearbox korang? Datang je dekat Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.